Saya tengok dia ada MacBook satu, MacBook kedua, iPad. Saya order air putih. So basically yang mamak semua dia akan jadi panik, dia macam apa air putih. Pergi karaoke dekat Melaka 1 jam RM10 je. Tapi dekat KL 1 jam RM22. Tinder is not a place to make friends. Okay, Bumble is not a place to make friends. Oh, first week tu memang hari-hari nangis lah. From the start, we weren't gonna vote each other, man. For a second, we weren't believing each other's words at all. The moment he was speaking, I was like, Papa. Same bang. So everyone thinks number one is the real anak perantau. Yeah. Oh wow. Starting from number one, cuba perkenalkan diri, nama, universiti dan klaim negeri dan daerah yang anda wakili. Hai, nama saya Nur Rashidah Tan. Saya dari UNITA International University, asal daripada Sarawak. Hai, nama saya Jasmine. Saya belajar dekat Teros University. Saya asal dari Melaka. Hai, nama saya Nas. Saya dari MSU dan saya dari Sabah. Hai, nama saya Oda. Saya belajar dekat UiTM Shah Alam and saya asal Johor. Hai, saya Syadat. Saya study dekat UPTM dan saya asal daripada Kedah. Start daripada Syadat, boleh tak cerita satu culture shock atau kejutan budaya terbesar apabila pertama kali menjejakkan kaki ke KL atau kampus? Bila saya nampak pelajar lain kat UPTM study, dia orang ada banyak equipment alat elektronik. So saya macam, banyak perlu. Saya tengok dia ada MacBook satu, MacBook kedua, iPad, drawing tablet. Kalau untuk saya pula, obviously the dressing up culture yang saya dah terpedaya clearly. Tapi macam dekat Johor selalunya people are macam tu je lah, like basic-basic je. Like it's not a bad thing. Tapi bila datang kat KL, there's so many style. For me, as Sabahan, kalau kita pergi mamak selalu, orang order air ais kosong tu, air macam ais kosong atau air masak, right? Bila saya datang sini dari Sabah, saya order air putih. So, basically yang mamak semua dia orang akan jadi panik, dia orang macam apa air putih. So, dalam 2 bulan tu saya kena stay untuk macam keep changing everything bila dah salah ke apa. Itu akan shock dia. Bila saya first datang KL, saya terkejut dengan harga semua benda. Sebab semua mahal. Contohnya, saya pergi karaoke dekat Melaka 1 jam RM10 je. Tapi dekat KL, 1 jam RM22. Double. Alright, that Yeah. sounds about right. Okay, untuk saya it's the timing sebab biasanya dekat Sarawak like pukul 7 lah to be safe. Dah gelap. So people biasanya dia takkan keluar lama sangat lah. Macam kat KL like 12 masih like ramai orang kan. So terkejut about that lah. Jadi daripada Syida, namakan satu makanan dari negeri asal anda yang paling susah nak cari bersih sedap dekat KL. Semua. Tapi yang betul-betul susah nak cari ayam panso. Personally, saya sendiri tak makan sangat makanan dari Melaka sebab saya sendiri tak makan pedas. Tapi kalau bab dessert macam tu, saya rasa cendol Melaka susah gila nak cari yang accurate taste lah dengan Melaka punya, dengan coconut shake. So for me, Tayum ni adalah sea urchin yang kalau macam kita nampak dekat buffet-buffet mahal tu, tapi ini version Sabah. So memang susah dapat. Kalau for me, ice jelly. Ice jelly is like a concoction. Lepas tu dia macam ada jelly, lepas tu kadang-kadang ada buah juga. Kadang-kadang ada manggis, dia campur-campur. Dia macam ayu jelly tu So macam setakat ni tak pernah jumpa lagi dekat KL. Untuk saya, ikan patin, it's hard to see any Malaysian restaurants buat a really good ikan patin dish yang boleh compare dengan Kedah. Jadi daripada Syadat, boleh tak ceritakan pengalaman anda menempah tiket atau tiket flight waktu musim perayaan? Apa proses atau cabaran yang paling merumitkan? Ayah saya contractor, so he usually travels around a bunch of states doing projek bangunan. Selalunya dia je yang akan datang ambil kat uni, kat UPTM kat rumah sewa saya. Tapi saya pernah ada satu masa 2024, saya masa nak order tu, UPTM punya wifi tu shutdown. Masa tu, that was the last ticket yang boleh dapat. So saya macam, wah UPTM, tolong bagi internet please. Saya macam nak rushing sikit lah. Kalau for me pula, paling lambat nak order tiket has to be 2 weeks
before. So memang kena beli awal lah, which is a problem sebab kadang-kadang lecturer macam tak tahu dia nak buat kelas online ke, dia nak buat kelas fizikal ke, so susah sikit. For me macam biasa, kalau Sabahan people nak balik daripada Semenanjung nak ke Sabah, harga tiket memang mahal. So kalau laki dapatlah bawah 100, tapi usually kalau last minute and student sometimes ada dapat daripada uni kan, macam sponsor ke apa, tapi usually harga tiket akan 1,000 ke atas. So either you simpan duit untuk beli tiket ataupun you duduk je KL. Macam tu. Kalau ada musim perayaan spesifik lah, biasanya mak ayah saya yang akan pick up saya, so tak jadi masalah lah. Tapi kalau musim lain dan musim biasa, biasanya saya tak beli awal lah sebab setiap kali Melaka mesti ada tiket punya, setiap jam lah. Tapi masalah saya time management. So kadang-kadang bila saya beli awal, saya dah nak pergi dekat TBS station, but from dorm saya ke LRT memang kena naik Grab lah. Kadang-kadang memang tak ada Grab at all. Tu susah lah. Dah 2-3 kali kot yang saya terlepas bas saya. Memang duduk dekat TBS nangis lah. Untuk saya sama lah tiket. Kalau musim perayaan tu memang paling murah pun 400 something. Kalau hujung tahun lagi lah 3,000 pun pernah ada. So macam tak apalah. Apa kos tersembunyi yang paling besar dan buat korang terkejut masa first datang KL? Living expense overall. Sebab like sewa tu yes, makan pun yes. Lepas tu maybe hiburan also. Macam sebab ada kawan-kawan mesti nak pergi jalan-jalan juga kan. And then that's like banyak difference dengan dekat Sarawak. Lebih kurang sama jugalah. Even makanan dekat tepi jalan pun dekat KL lagi mahal daripada Melaka. Tu pun saya terkejut. Harga dekat pasar malam pun macam 2 kali lebih daripada Melaka punya. Kalau for me, of course bilik sewa. Sebab nak ambil bilik sewa dekat depan MSU tu, semua orang mark up. So, 1 bulan untuk masuk rumah tu pun dah 3-4 ribu untuk deposit je. Kalau for me, dia macam the opposite actually. Sebab Johor is very expensive. Sebab Singapore kan, dia masuk. So macam groceries dekat Johor lagi mahal. And certain things kat Johor lagi mahal. So macam bila datang sini, dia macam Alhamdulillah. Kurang RM1. Kuranglah RM1-2. For me, it's Grab. When you're using it a lot, dia akan naik sebab sehari nak pergi ke uni ke apa, RM10 tak nak lambat kan. Sebab selalunya saya jalan kaki je pergi uni. Tapi bangun tengok 7.30, kelas pukul 8, alamak. Biar saya order je sikit. Tapi setiap hari bangun dah 7.30 lambat, RM10, that's already RM50 a week. I can buy my 50 of that, man. I tulis Kambo. Kambo tu dia masuk dia macam kalut. Oh, Melaka is Hawal. And sebenarnya saya tak berapa faham maksud Hawal sebab saya biasanya tak cakap Melayu. Tapi saya dengar dari kawan Melayu saya, Hawal ni perkataan jahat lah. Yeah. Okay, for me, pilak. Okay, pilak ni maksud dia saya bagi words lah. Kau ada pilak tak? Maksudnya kau ada duit tak? So pilak ni duit. For me is Ano ni maksud dia buat. Tolong anokan ni. Tolong anokan tu. Saya punya lalok, the simplest term is nak panggil orang lain gila ke apa. So now you have 2 minutes. The floor is open for you to interrogate. Oh, okay. Okay, easy. Number 1. Yes. Tipu ke? Tak boleh tanya kot soalan tu. Okay. Nombor 5, cakap Kedah. Saya punya kedai X dah lama dah kena terlepas lah. Saya blame Semenanjung washed. KL washed. KL washed. Okay, nombor 5. Kat Kedah, you stay dekat state mana? apa ni? Sungai Petani. Sungai Petani. Yes. Okay. Sungai Petani tu bukan besar ke? Yeah, but there's neighborhood areas. Dalam Sungai Petani tu? I can't tell you that. Nombor 2, you cakap you tak cakap Melayu selalu. So you selalu cakap apa? Saya biasanya cakap English dengan Chinese. Oh, you Chinese And sekolah yang saya pergi pun sekolah convent lah. So biasanya memang English, Science and Maths pun dalam English. You duduk Melaka, duduk kat mana? Duduk dekat Bukit Baru, tahu tak? Dekat Melaka Tengah lah, around there. Nombor 1, cuba cakap Sarawak. Bagi contoh ayat. Apa-apa je. Like if you want to order food, okay. order kat restoran macam mana cakap? I'll give like makanan Sarawak lah. Mak mi kolak sikit. Okay. Oh wow. Ni kolok ni bukan Indo ni? No. Where's your boss?
Which part? Sarawak Kuching. Ada Borneo Fest by the way, boleh pergi. Ya. Terus promote. Wah. Count down to 3. Semua tunjuk serentak. 3, 2, 1. So everyone thinks number 1 is the real anak perantau. The real anak Oh, perantau. dia anak perantau. Okay. Please stand up. I was like, it's either number 1 or number 2. It's either number 1 or number 2. Oh my god. Oh, betul. Oh my god. Oh, I take pride in this. It's just, do I get a prize? Let's go. Damn. Okay, so Jahat dah dia. Wait, me or her? Oh, okay. number 3, 4, 5 and 1. Yeah. Can you explain where you're really from and where did you get the backstory from? I am from Sarawak tapi dah lama pindah sini. It's not for studies. I think you can hear got the difference between I cakap sini dengan I cakap Sarawak. It's like clearly different. Yeah. Sebab dah And lama then kat you sini. have to like kind of like think about it, actively think about. Yeah. So me saying all that and still guessing her. I'm like, thank God you guys tak tanya like details betul-betul. Accent memang on point lah. Yeah. Saya Because my soalan. family still talk Sarawak juga. Saya memang lahir Sabah. So memang akan balik Sabah lah. Cuma dah tinggal sini. I memang orang KL, lahir KL, raised in KL and all that. Tapi both my parents are from Johor. So everything else yang I cakap tu memang true lah. Untuk saya, I have both Kedah and Perakian blood actually. So when I was referring to ikan patin tadi, sebenarnya that was the perak dish. Yeah. Number two threw me off sebab dia Hawau part. I mean like okay lah tak cakap that one, tak cakap Malay tapi like macam you should be familiar juga because like friends and stuff. The only reason I didn't betul-betul guess number 2 is because both my sisters study dekat Melaka. I jarang jumpa Chinese kat Melaka. Oh. So bila dia macam sekolah konvent dekat Melaka, I macam betul ke? Kajang ke? Sekolah Johor banyak sekolah konvent. So that's why I macam Real anak perantau. Macam mana awak handle rasa homesick when you first arrived in KL? first week tu memang hari-hari nangis lah. Lama kelamaan dah jumpa kawan baru kan. Sebab saya jenis yang kalau ada kawan baru boleh adapt. Just jangan duduk dalam bilik seorang-seorang lah. Memang depressing gila. Untuk imposters, bila dengar struggle anak perantau ni, apa satu kelebihan atau privilege duduk dengan family yang korang paling bersyukur? Bila balik rumah tu makan free lah. Kat rumah dengan kat college takkan rasa lonely. So kat rumah pun dah ramai kan. So tak ada rasa kesorangan ataupun struggle nak kena cari orang untuk teman kita. rent free, makanan free, all that stuff. Tapi like people say macam you live rent free but you have to pay with your mental health. Saya 7 adik-beradik. Saya ada 4 abang. So kalau tak boleh panggil mak ke ayah ke untuk pick up daripada uni, bila LRT tiba-tiba down ke apa, I have 4 brothers to call anytime. boleh annoy diorang, tolong. Untuk anak perantau, what is the advice atau kata-kata semangat untuk anak-anak perantau yang lihat video ni? Kalau nak cabarkan diri untuk duduk jauh daripada parents, just go for it. Jangan takut-takut sebab at first memang susah lah. Tapi lama kelamaan actually saya rasa macam lebih bebas dekat KL. Kalau apa-apa just rely on your friends lah. Ni for everyone Macam mana nak cari kawan atau bina support system yang positif kat tempat baru, especially university yang korang baru masuk? Just meet a lot of people, join a lot of clubs, don't be afraid to interact with new people. Everyone can be a friend if you just start talking. Join in more communities yang you are interested. So about poetry reading, cosplay, anime, book reading, all those things. Because when you have like a strong foundation of things yang you suka, then it'll be easier for you. Macam you have more things to talk about. Kalau dalam kelas tu ada group kan. So daripada group tu korang kawan dengan orang yang situ, baru korang boleh kawan dia. So dari situ lah saya punya cara. Jangan percaya orang senang-senang. You kena tahu you punya boundaries. Jangan bagi personal info too quick. Don't share personal info. And then take your time to know that person first. Lepas tu baru slowly build that bond. Untuk I alhamdulillah senang dapat roommate yang macam
outgoing, extrovert. Sebab I personally introvert sangat-sangat. Lepas tu daripada my roommate tu banyak join clubs jugalah, join events. Sebab nak tak nak you have to talk to the person. Yang penting jangan pergi Tinder. Okay? Wow. Tinder is not a place to make friends. Okay, Bumble is not a place to make friends. Okay, Don't go to the nightclub also. don't go to the nightclubs and be like, I want to make friends. You're gonna get drugged. Don't. Okay? Uni club. Bukan that club. Also, Pergi I uni want club. to add something kan. Saya dengan nombor 4 ni sebenarnya we actually met through cosplay. Yeah. Actually. So, from the start, we weren't going to vote each other, man. For a second, we weren't believing each other's words at all. The moment he was speaking, I was like, Papa. Sembang. Apa benda ikan patin? Speaking dia orang Kedah macam nonsense lah. Ya. Ada like, For me lah. dekat KL tak ada ikan patin. Koyak banyak ni. Bye. Like and subscribe. Yeah. Like and subscribe. Cut. Yay!